Tidak, Farah. Hmm. Korang tak ingat pasal apa? Pasal komuniti yang kita akan buat tu ke? Saya kan setiausaha program ni. Jadi lepas tu Farah pula kan Pengerusi. pengerusi. Jadi kita orang sedang berbincang lah untuk program yang akan kita laksanakan ini. Oh, boleh tak saya nak sertai juga awak? Boleh, sebab kita kan akan berbincang benda ni sama-sama. Kita kan Bersama. kita kan bekerjasama dalam melaksanakan projek ini. Hey. Jomlah kita fikir apa yang kita nak buat. Boleh juga. Apa kita nak buat ya untuk program yang kita dapat kali ni? Kita dapat program komuniti kan? Rida, saya perasan sejak kebelakangan ni kawasan taman kita agak sunyi. Dulu ramai penduduk yang datang bersia-sia ataupun berbual di sini, tapi sekarang semakin berkurangan. Betul juga. Saya pun menyedari perkara ni. Mungkin masing-masing sibuk dengan kerja, keluarga. Jadi mungkin mereka ni tak sempat lah untuk datang ke taman. Lagi-lagi sekarang kalau waktu ini mereka masih nak kerja. Anak-anak mereka pun masih lagi di sekolah. Dan waktu petang mereka mungkin sangatlah terhad. Macam untuk berehat. Kalau macam anak-anak mesti ada banyak kerja sekolah. Mungkin sebab itulah taman ni sedikit tidak ceria. Betul tu. Saya pun rasa kegiatan kita semakin kurang meriah. Kalau dulu setiap petang pasti ada makcik-makcik bersantai di tepi parking ke, budak-budak berlari-lari, bermain basikal dan ramai pakcik-pakcik berjoging atau naik basikal di sekeliling kediaman kita. Tapi sekarang sudah berkurang. Awak rasa kenapa? Betul tu, saya pun perasan benda yang sama. Jadi, kalau keadaan ini berterusan, hubungan kejiranan kita akan semakin renggang. Saya terfikir untuk menganjurkan satu karnival komuniti di taman ini. Karnival komuniti? Saya dengar tu macam menarik. Boleh juga kalau kita nak cuba kan? Wah, itu idea yang bagus. Kita boleh buat aktiviti untuk semua golongan seperti kanak-kanak, warga emas dan ibu bapa. Ya, betul tu. Melalui program itu, penduduk boleh berkumpul, berkenalan dan juga menjalankan pelbagai aktiviti bersama-sama. Jadi boleh lebih mengeratkan silaturahim antara kejiranan. Betul, Farah? Ya, saya bersetuju. Aktiviti seperti ini bagi saya bukanlah sahaja menyeronokkan, tapi malah dapat mengeratkan lagi lah semangat kejiranan dekat kita punya taman ni. Tak adalah taman kita ni macam buat hal masing-masing. Nanti kalau ada apa-apa berlaku, mesti sama-sama kejiranan kita ni akan memberitahulah sesama sendiri apa yang berlaku pada hari ini, esok atau akan datang. Betul tu, Linda. Kalau begitu, mari kita sama-sama fikirkan cadangan, aktiviti dan bajet supaya mudah untuk kita jelaskan kepada penduduk-penduduk kita agar mereka tidak rasa terkejut dengan kita ni melebihi bajet mereka. Boleh juga kalau macam tu, bolehlah kita buka kertas kerja kita sekarang. Macam untuk kita buat. Apa pendapat awak, Farah? Betul tu, Rida. Boleh dah mulakan kan? Boleh. Boleh. Christina, Farah, saya ada menulis beberapa cadangan aktiviti untuk kita buat masa karnival tersebut. Wah, Rida, boleh awak jelaskan? Okey, pertama sekali, kita boleh buat aktiviti gotong royong. Sebab taman tu saya tengok macam tak berapa ceria. Ada banyak sampah sarap. Jadi kita bolehlah buat aktiviti gotong royong. Nanti tak adalah penyakit atau apa-apa. Taman tu pun boleh nampak ceria. Saya rasa idea itu sangat baik. Tapi Rida, selain membersihkan kawasan, ia juga memupuk kerjasama antara penduduk. Menarik juga. Saya yakin ramai yang berminat. Kemudian, kita boleh juga buat pertandingan memasak untuk ibu-ibu dekat kawasan taman tu. Selain itu, kita juga boleh sediakan sukaneka untuk kanak-kanak supaya mereka juga terhibur. Bagus cadangan awak, Christina. Kita juga perlu fikir soal keselamatan dan pengurusan setiap aktiviti ini. Sebab setiap aktiviti yang kita nak buat ni, kita kenalah tengok juga kawasan tu macam mana. Nanti tak adalah kanak-kanak yang semasa membuat sukaneka itu tercedera atau mengalami kecederaan yang serius. Ya, betul tu, Rida. Kita juga jangan lupa tentang bajet. Kita perlu anggarkan kos setiap aktiviti supaya tidak berlaku pembaziran. Saya rasa kita juga boleh tambah pertandingan seperti mewarna kerana
aktiviti seperti mewarna boleh memotongkan kos kita untuk kita berjimat. Bagus juga cadangan awak tu. Itu akan memberikan peluang kepada semua golongan untuk terlibat dalam kita punya karnival ni. Selain itu, kita boleh juga membuat persembahan kecil seperti nasyid ataupun tarian tradisional. Aktiviti-aktiviti ini boleh menambahkan lagi kemeriahan karnival tersebut. Saya setuju. Mari kita susun jadual aktiviti supaya lebih teratur. Okey, kalau macam tu, mari kita buat. Jom, mari saya tolong buatkan kertas cadangan untuk karnival tersebut. Yang pertama, kita akan buat gotong royong. Yang kedua, aktiviti. Baiklah, mari kita cuba bentangkan cadangan ini seolah-olah kita sedang berdepan dengan penduduk. Boleh juga tu. Jom! Jom. Macam tu, biar saya mulakan dulu. Boleh untuk latihan kita pada hari ini. Okey, yang pertama, saya akan bercakap berkaitan dengan tujuan program ini. Tujuan program ini adalah untuk mengeratkan lagi hubungan antara penduduk serta mewujudkan suasana yang harmoni antara penduduk-penduduk setempat itu. Contohnya, apa yang kita nak buat sekarang ni ialah karnival di taman. Saya pula, kami bercadang untuk mengadakan beberapa aktiviti seperti gotong royong, pertandingan memasak, sukaneka dan pameran kraft tangan untuk menarik minat masyarakat penduduk setempat. Selain itu, kita akan pastikan keselamatan terjaga dengan menyediakan sukarelawan yang bertugas supaya tidak berlaku sebarang kecederaan ataupun risiko yang berbahaya. Okey, dan baiklah. Dan untuk kos punya, kita akan gunakan sistem potluck serta meminta sumbangan kecil daripada kedai setempat. Maknanya di sini kita dapatlah memotong bajet sebab kita menggunakan kaedah potluck dan bukan sahaja daripada itu, penduduk setempat juga boleh membawa makanan daripada rumah mereka sendiri semasa aktiviti gotong royong itu dijalankan. Jadi di situ kita dapatlah mengeratkan hubungan-hubungan kita dengan penduduk-penduduk lain sebab kita dah berkongsi makanan dengan diorang. Saya rasa bagus juga kita buat macam ni. Sebab saya rasa kalau kita bertangga dengan cara ini, penduduk akan lebih faham dan akan menyokong cadangan-cadangan kita ni. Betul tu, Christina dan Rida. Kalau macam tu, macam inilah kita akan bagi tahu dekat penduduk-penduduk nanti bila kita memberitahu apa projek dan cadangan kerja kita nanti. Boleh juga. Kristina, Farah, saya rasa terdapat beberapa penduduk maklumkan kepada saya dan maklumkan kepada penduduk yang lain yang mereka ni merisaukanlah tentang kos penganjuran karnival yang kita dah rancang tu. Saya faham Rida, mereka mungkin bimbang program kita ni memerlukan perbelanjaan yang tinggi. Yelah, tak semua penduduk taman ni berpendapatan tinggi. Ya, saya juga ada dengar desas-desus daripada penduduk dan ada juga yang takut tidak ada cukup sukarelawan untuk membantu kita untuk menjayakan program ini. Kalau macam tu, kita perlu cari apa nama dia ni? Kita perlu cari penyelesaian lah. Biar semua pihak berasa yakin dengan kita punya karnival ni yang tidak akan memakan kos mereka. Betul tu Rida, mungkin kita boleh kurangkan aktiviti yang memerlukan kos yang besar. Betul. Kita boleh fokus pada aktiviti yang lebih mudah tapi tetap menyeronokkan dan menggembirakan penduduk kita. Kalau macam tu, jomlah kita senaraikan masalah yang penduduk bimbangkan. Saya dah ada buat satu jadual, jadi kita bolehlah tulis dekat sini apa masalah penduduk tu. So dekat sini. Saya rasa kita boleh kurangkan kos dengan menggalakkan penduduk membawa makanan secara pula. Dengan itu, mereka dapat berkongsi makanan seperti Rida membawa karipap dan Farah membawa spaghetti. Awak rasa macam mana? Bagus juga. Sebab jadi saya rasa tak perlulah kan keluarkan kos yang banyak untuk buat program komuniti ini kan. Betul tu, kita boleh menjalankan aktiviti secara sukarela. Penduduk bergiliran menjadi pengendali supaya aktiviti ini
yang tak dijalankan dan dijalankan secara kerjasama. Betul tu Rizal Farah. Saya rasa kita perlu membuat kertas cadangan, kertas kerja untuk meminta sumbangan daripada kedai-kedai gerai-gerai yang kecil untuk dia orang menanti kita seperti hadiah. Hadiah-hadiah kecil untuk berikan kepada budak-budak yang mereka menang hadiah. Idea yang awak cakap tadi tu Tisma, saya rasa idea yang sangat baiklah juga. Sebab kita bolehlah, kita dapatlah kurangkan kos tanpa menjejaskan tujuan program kita ni. Sebab kan tujuan program kita ni kan untuk bersihkan kehidupan taman, untuk eratkan hubungan silaturahim dengan jiran-jiran. Jadi kita kalau boleh kita nak elakkan lah kan daripada dunia kos yang tinggi. Jadi saya setuju lah apa awak cakap tu. Betul tu Rida dan Christina. Jadi kalau begitu, marilah kita susun semula bajet dan senarai aktiviti kita supaya program ini dapat dijalankan secara sistematik. Okey. Dalam macam tu, nanti kita berbincang. Lepas tu kita buatlah dekat dalam media sosial. Lepas kita berbincang pasal benda ni. Kita menyiarkan di media sosial agar penduduk-penduduk di kawasan kita pun tahu dan penduduk di luar juga mungkin akan tahu. Dan mungkin dia akan boleh ambil inspirasi daripada program yang kita buat ni untuk dia buat juga dekat dia punya taman. Dan kita juga boleh menyiarkan QR taman kita untuk mereka tahu mereka nak sedekah pada kita, nak bagi sumbangan apa-apa ke. Boleh Rida dan Christina? Ya, sebab kalau kita nak kurangkan kos ataupun kita bolehlah minta sumbangan, tapi kalau tak berapa memerlukan, jadi kita boleh sekadar membuat potluck yang macam kita bincangkan tadi. Betul tu. Saya rasa kita juga boleh meminta bantuan dengan ketua kampung dan juga AJK masjid. Pandai juga awak Farah. Idea awak sangat bagus. Ataupun kita bolehlah suruh orang-orang kampung sendiri yang memasak untuk jamuan ataupun lepas gotong royong tu. Kalau dia orang tak nak buat potluck, bolehlah suruh beberapa orang untuk adakan aktiviti memasak. Kan kita ada pertandingan untuk memasak di antara ibu-ibu. Jadi mungkin daripada makanan tu kita bolehlah untuk membuat jamuan selepas pada aktiviti gotong royong tu. Jadi kita dapatlah menjimatkan kos yang lebih tinggi kan. Bagus juga dia awak Rida. Okey, baiklah. Berdasarkan apa yang saya paparkan kan, pasal program komuniti kita yang kita nak buat dekat taman tu, saya rasa lah dari saya tengok di sini dan sana, saya rasa semua persiapan kita hampir selesai. Sebab apa? Sebab jadual aktiviti tu sudah lengkap. Kita boleh tengok dekat sini, saya dah buat jadual aktiviti dari pukul 8 dengan tentatif lah. Pukul berapa mula, pukul berapa kita akan makan, dan pukul berapa waktu program ni bersurang. Bagus Rida. Sekarang kita hanya perlu pastikan semua sukarelawan mengetahui tugas mereka supaya aktiviti dan program kita tu dapat dijalankan dengan baik. Saya sudah hubungi beberapa penduduk untuk mengenali aktiviti tersebut agar mereka tahu tugasan mereka dengan lebih awal untuk mereka membuat persediaan awal. Terima kasih atas usaha awak Christina, sebab saya haraplah semua yang kita dah rancang, kita dah buat ni berjalan dengan lancar. Sebab ikutkan tentu program kita apa semua ni, saya harap semuanya berjalan dengan lancar supaya tak adalah apa-apa yang berlaku. Okay. Nanti kita bolehlah cari barang untuk kita beli projek aktiviti. Betul tu. Dan kita jangan lupa kita perlu sediakan senarai peralatan seperti meja, kerusi dan pembesar suara. Kita pun perlu membersihkan kawasan taman untuk kita melakukan program itu. Betul. Saya akan pastikan semuanya tersedia dan saya akan pastikan tiada masalah yang akan berlaku. Bagus Christina. Terima kasih. Nanti kita bolehlah berbincang di antara kita bertiga untuk mencari beberapa barang-barang yang macam aktiviti-aktiviti kita tadi kan, ada yang gotong royong, ada yang apa tadi berwarna kan, berwarna, ada yang ini bagi awak bagi Farah tadi idea yang untuk memasak kan. Betul. Nanti awak bolehlah pergi mobil itu. Dan nanti kita boleh tampal poster juga dekat luar. Apa pendapat awak semua?
Saya rasa tu idea yang melas. Dan kita juga perlu, awak lupa ke kata kita perlu menyiarkan ke media sosial. Jadi awak rasa siapa yang akan edit poster-poster tu? Saya rasa saya boleh edit poster tersebut. Dan Kita akan membuat naik di media sosial. selain membuat naik di media sosial, saya rasa kita juga bolehlah menampal di sekitar kawasan taman kita ni sebab tidak semua penduduk sempat untuk melihat media sosial pada waktu yang singkat begini. Sebab saya rasa program kita yang akan kita anjurkan ini juga mungkin dalam masa yang terdekat. Betul tu. Saya rasa kanak-kanak tidak semua yang mempunyai telefon dan juga warga-warga emas. Jadi mereka boleh melihat poster-poster yang telah ditampal berhampiran kawasan taman. Dan saya rasa siapa yang perlu pergi tampal poster tu? Kalau Farah ataupun Rida, awak perlu tampal poster di tempat yang strategik. Jangan seperti tempat yang terperincin. Sebab saya rasa nanti berlaku pembaziran kertas. Saya rasa rumah di taman kita ni taklah banyak sangat. Mungkin kita boleh bagi setiap poster tu ataupun flyers dekat setiap box seperti surat rumah masing-masing. Tapi dengan menggunakan kertas yang kecil, bukan A4. Betul tu. Saya rasa kita juga boleh tampal dekat kedai runcit. Sebab saya rasa ramai penduduk yang akan ke kedai. Jadi mereka boleh baca poster tersebut. Betul tu idea awak. Dan di sini pun kita dapatlah kurangkan kos kita untuk tidak menggunakan poster yang terlalu banyak. Betul tu. Jadi, adakah syarat kita sampai di sini je, pengerusi? Saya rasa syarat kita dah cukup baik dan berakhir di sini saja. Salam satu.